Salam semua sahabat yang hadir pada waktu ni. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Baik, menanti kehadiran sahabat-sahabat kita yang lain sekejap. Ya, ahlan salam Salina, ahlan salam. Ya. Ya, ahlan salam semua sahabat yang hadir pada ketika ni. Barakallahu fikum, ahlan salam. Ada dengar Hakim bagi tadi ahlan salam semua Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, okey. Pagi ni Ana nak mengajak kalian untuk merenungi firman Allah SWT daripada ayat-ayat terpilih surah As-Saffat daripada Tahzib Ibn Katsir. Ya. Okey, kita tunggu sekejap sementara sahabat kita hadir. Ahlan salam. Barakallahu fikum. Terima kasih semua Asfani. Ya. Nora, Zainal, Nur, Aishi, Aminah, Safwan, ya. Ulangan tafsir ni ada pada waktu malam pukul 8 malam agaknya Ya Hakim, ya. Oh, ada yang bertanya tentang korban lagi InsyaAllah kami boleh buka lagi. Tapi cuma untuk Syria saya yang tinggal sekarang ni, Syria bagi mereka yang nak melakukan jilid ni, jilid ke-8 ya. Jilid ke-8 ya, ahlan salam semua. Barakallahu fikum. Terima kasih Mujib Jordan, ahlan salam. Kita nak baca lagi sekali kisah Nabi Ibrahim bersempena dengan ibadah kurban yang kita lakukan. Dan sebahagian kita berpuasa pada waktu ni, tahniah Nabi SAW tidak meninggalkan 4 ibadah. Yang pertama, Nabi tidak meninggalkan puasa Ashura. Yang kedua, Nabi tidak meninggalkan puasa 3 hari sebulan. Yang ketiga, Nabi tidak meninggalkan puasa pada hari yang 10. Makna ya, 10 hari iaitu maknanya 9 hari awal daripada bulan Zulhijjah. Dan yang terakhir, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sembahyang sunat sebelum subuh. Ni 4 perkara yang Nabi kita tidak tinggalkan. Hadis dari Abu Daud dengan sanad yang sahih ya, alhamdulillah. Bagi kalian minat, malam ni kita nak adakan satu sesi soal jawab tentang ibadah kurban. Boleh masuk malam ni kat TikTok pukul 8 malam. Ya. Siapa yang belum ada akaun TikTok, sila masuk akaun TikTok. Follow Ustaz Hazan Nur Hafizah Nudiana, Fad, ya. Fuad Kamal, alhamdulillah semua Okey. Said Kabui, Atuk Sadid, Nudiana, Gami, Muaz, alhamdulillah semua. Barakallahu fikum. Terima kasih semua yang hantar hadiah kat Ana pagi-pagi ni. Terima kasih. Tolong share pada teman-teman kita lain. Ini satu peringatan untuk kita mengadakan ibadah kurban, menelusuri kisah perjuangan Nabi yang unggul, Nabi Ibrahim AS. Alhamdulillah semua. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Okey. Kak Ica, alhamdulillah. Rahmat Komar, Jompot. Ya. Okey. Boleh kita mula sekali lagi? Okey. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih pada sahabat yang hadir pada pagi Jumaat ni 5 Zulhijjah. Kita tinggal 4 hari saja lagi untuk wukuf Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Jadi jangan lupa bagi mereka yang tak puasa pada hari-hari yang 9 ni, ambillah peluang untuk puasa hari Isnin dan juga hari Selasa. Isnin merupakan hari Isnin dalam 10 hari yang awal Zulhijjah, dan kemudian hari Selasa merupakan hari wukuf. Dan berkumpullah kita dengan anak isteri ke berdoa pada petang hari wukuf Kalau kat tempat kita, doalah moga Allah Ta'ala mengangkat doa kita, menerima, makbulkan. Jangan lupa ingatkan anak-anak kita kat college, kat mana, kat luar negara ke, supaya puasa pada Isnin dengan Selasa. Isnin adalah hari Isnin 8 Zulhijjah,
Dan 9 merupakan hari wukuf, yang mana sangat digalakkan untuk kita berpuasa bagi yang tidak mengerjakan ibadah haji. Bagi mereka yang menunaikan ibadah puasa pada 9 Zulhijjah tu, yang bersamaan dengan hari wukuf tu, dia diampunkan dosanya setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Tak ada ibadah puasa yang begitu besar ganjarannya melainkan puasa hari wukuf bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji. Dengan ni, kalau kita puasa 6 campur dengan puasa Ramadan, maka puasa itu dia kata puasa setahun kan. Tapi Nabi telah menjelaskan orang puasa hari wukuf ni, yang tak menunaikan ibadah haji ni, puasanya macam dia mengampunkan dosanya setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Izam dengar remaja purba 6, Haji Zamri Ibrahim, tolong ingatkan anak isi kita, keluarga kita. Hari Isnin, hari Selasa kita puasa, dan petang Selasa tu kita bermunajat lah. Mudah-mudahan kita juga termasuk di kalangan yang dimakbulkan doa, kerana tidak ada tak ada, walaupun menceritakan keutamaan doa pada hari wukuf tu, ia tidak khusus untuk mereka yang berada di Arafah saja. Doa sentiasa terbuka pintunya untuk setiap manusia yang memohon. Macam tu okey. Baik, masih lagi. Sekarang kita buka pada jilid angka 8, muka surat ke 92, cerita tentang Nabi Ibrahim AS dan minta Allah Taala untuk baginda menyembelih puteranya Ismail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasharnahu bighulamin halim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين لما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عباد المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. صدق الله العظيم. Apa terputus? Okey, dengar tak? Cuba komen sikit, dengar tak? Alhamdulillah semua sahabat yang hadir pada waktu ni, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Dengar okey. Dengar baik. Dan Ibrahim berkata, sungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan beri petunjuk kepadaku. Wahai Tuhan, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang saleh, maka kami beri dia kabar gembira dengan anak yang amat sabar. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup bersama-sama dengan Ibrahim berusaha, ia berkata, wahai anakku, sungguhnya aku mimpi bahawa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya-Allah engkau akan mendapatiku di kalangan orang yang sabar. Tak kala kedua-duanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguhnya engkau telah menangkan mimpi itu, sungguhnya demikianlah kami beri balasan kepada orang yang buat baik. Sungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang yang datang kemudian, iaitu kesejahteraan dilimpahkan ke atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang buat baik. Sungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman, dan kami beri dia berita gembira dengan kelahiran Ishak, seorang Nabi yang termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Kami limpahkan keberkatan ke atasnya dan ke atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang buat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Baik Ayat ini menceritakan perjalanan hidup Nabi Ibrahim AS, iaitu baginda selepas berhijrah dari bumi di mana baginda dibakar tu menuju ke Palestin. Maka kat Palestin ujian baru berlaku dalam hidupnya, iaitu isinya yang bernama Sarah, itu yang dikurniakan seperenam daripada kecantikan makhluk yang Allah jadikan. Sarah ni wanita yang sangat jelita ni, Allah kurniakan untuknya seperenam daripada kecantikan dunia untuknya. Kan Nabi Adam tu diciptakan dengan seluruh sempurna, isinya Hawa, semua keindahan, kejelitaan, dan juga keindahan diberikan kepada Adam dan juga Hawa. Maka kemudian penciptaan itu makin lama makin menguranglah dari sudut kecantikannya. Cuma Sarah ini dikurniakan seperenam daripada keindahan, kecantikan seorang wanita.
maka Sarah telah pun direbut oleh Maharaja Firaun di Mesir yang zalim itu, telah pun merampasnya dan ingin memperistirikannya. Dia bertanya kepada Ibrahim, kisah yang saya pernah cerita pada tuan-tuan bahawasanya dikata pada Ibrahim ni siapa? Ibrahim mengatakan ini merupakan saudara kandungnya. Kalau Ibrahim menjawab ini merupakan isterinya, maka dia akan dibunuh. Itu namanya hilah, Maka kemudian bila dia cuba untuk melakukan satu perbuatan yang buruk, yang keji pada Sarah, maka Allah telah menjadikan anggotanya paralyzed, jam, tak boleh bergerak. Beberapa kali, maka akhirnya dia mengetahui wanita ni adalah seorang yang memiliki kedudukan di sisi Tuhannya. Lalu dia telah pun melepaskan Sarah pulang kepada Ibrahim dan menghadiahkan untuk Ibrahim seorang pembantu, seorang hamba sahaya namanya Hajar. Cuba keluar masuk semula. Yang lain dengar ni, okey. Jadi sekarang Ibrahim AS telah pun melalui semua ujian dengan penuh kesabaran. Ujian dibakar dengan api, ujian suruh berhijrah ke tempat yang baginda pun tidak tahu, ujian isinya dirampas orang, ujian kemudian dikhatan kepada usia 90 tahun, ujian akan ditumbuhkan uban di kepalanya. Begitu banyak ujian yang berlaku dalam kehidupan Nabi Ibrahim. Dan kemudian bila berkahwin dengan isinya Hajar itu, yang merupakan wanita sahaya, hadiah daripada isinya bernama Sarah, kan, bila Sarah ni lepas daripada raja yang zalim tu, raja pun malu, raja tu hadiahkan untuknya seorang sahaya namanya Hajar. Sebenarnya Hajar ni bukannya wanita hamba sahaya tau. Dia telah pun ditawan dalam satu perjalanan dia dengan kabilahnya, maka akhirnya diperdagangkan. Macam kisah Nabi Yusuf, saya pernah cerita pada tuan-tuan kan. Maka bila melihat suaminya ialah kesepian, seorang diri, tak ada anak, maka Hajar telah menghadiahkan hamba mereka, Sarah telah menghadiahkan hamba mereka yang dapat daripada raja ni tadi bernama Hajar kepada suaminya untuk dikahwini. Maka ini yang menjadikan asas kepada kebencian dan juga kedengkian puak Yahudi yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW ini keturunan daripada Ismail, daripada hamba, sedangkan ibu mereka daripada Sarah. Orang Yahudi pun ibu mereka daripada Sarah. Sarah merupakan perempuan merdeka. Itu sebab mereka nak memperhambakan orang Arab tu. Dengar baik, Padahal Hajar bukanlah seorang wanita hamba sahaya daripada awal. Dia cuma ditangkap dan diperhambakan, diperdagang, bertukar tangan akhirnya sampai kepada raja itu. Dan raja itu telah bagi hadiah kepada Sarah, wanita ni. Dia bukannya hamba sebenarnya. Ini Hajar bukannya hamba. Kisahnya sama seperti berlaku pada Nabi Yusuf yang telah pun diperdagangkan, padahal baginda merupakan manusia yang merdeka, Nabi Allah lagi. Nampak tak tuan-tuan jadi orang Yahudi ni, mereka dipanggil Bani Israel, anak daripada Nabi Yaqub AS. Yaqub dipanggil Israel, mereka dipanggil Bani Israel. Orang Arab dipanggil Bani Ismail, yang mana mereka ni merupakan sepupu, saya pernah cerita pada tuan-tuan kan. Baik, sekarang Nabi Ibrahim AS berkahwinlah dengan hamba kepada isinya yang bernama Hajar, yang dianugerahkan buatnya, dan mereka pun digunakan anak yang Allah Ta'ala telah jadikan Nabi juga, iaitu Nabi Ismail AS. Dan akhirnya dalam ayat ini menceritakan, ayat ini tak menceritakan lanjut, tapi kita tahu dalam ayat yang lain bahawa dalam hadis yang lain menunjukkan Nabi Ibrahim telah pun membawa Hajar ini untuk berhijrah ke Mekah, biwadi ghairi zari' inda Baitul Muharram. Ini telah kita baca kisah bagaimana mereka telah membina Kaabah sebagaimana perintah daripada Allah dalam surah ialah salan Datuk Dr. Marzuq Salam barakallahu fikum yang terus serta bersama dengan program kita pada pagi ini, menyusuri peristiwa korbannya Nabi Ibrahim, pengorbanan yang baginda lakukan. Begitu banyak pengorbanan yang ada pada baginda alaihissalam yang Allah ceritakan dalam Quran untuk kita. Dan Nabi Ibrahim telah pun berhijrah membawa isinya Hajar itu dengan Ismail yang ditinggalkan di wadi yang tidak berpenghuni itu. Nampak tak Dan di situlah mulanya pembinaan Kaabah. Dan kemudian Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Ibrahim melalui mimpinya. Mimpi Nabi-Nabi ini adalah wahyu. Bila Nabi Muhammad SAW sebagai contohnya melihat la tadkhulul masjidil haram aminin muhalikin rusakum muqassirin, kan, bahawa Nabi SAW pun mimpi melihat masuki tanah haram dalam keadaan berihram, kan, contohnya. Jadi mimpi Nabi-Nabi adalah wahyu daripada Allah SWT. Mimpi Nabi-Nabi adalah wahyu. Maka Ibrahim telah mimpi melihat dia menyembelih puteranya Ismail. Ini yang Allah bawakan dalam surah As-Safat yang sedang kita cerita. Dan anak itu ditinggalkan jauh daripada Palestin nak datang ke Mekah tu, apa jauh zaman dahulu tuan-tuan.
Kemudian datangnya Ibrahim AS, datang perintah Allah untuk menyembelihnya pula. Kalaulah kita semua menyedari ibadah yang kita lakukan semuanya persyariatan ini mengikuti pengorbanan Nabi-Nabi Allah seperti Ibrahim AS, maka luluhlah hati kita, cairlah hati kita, nangislah kita, bagaimana mereka telah mentaati perintah Allah ni tanpa soal. Kita pada ini banyak soalnya, banyak pertikaiannya, buatnya tidak. Kan? Kalau buat pun menayangnya lebih. Menunjuk pada orang pula, tak malu kita. Tuan ni boleh kat sekalian, ingat tahu, 3 manusia yang mula-mula akan dihumban masuk ke neraka di akhirat besok adalah semuanya orang yang riak. Orang pertama berjihad di jalan Allah, disangkakan orang dia mati syahid itu kerana memperjuangkan agama Allah untuk meninggikannya, tapi dibongkarkan apa yang terdapat dalam hatinya di akhirat nanti. Sebenarnya dia melakukan perkara itu untuk pujian dan sanjungan manusia, maka dia akan dicampakkan, dihumbankan ke dalam neraka. Yang kedua pula merupakan seorang yang kaya, hartawan, jutawan, dermawan, tapi rupanya dibongkarkan niatnya dalam hatinya bahawa segala pengorbanan ataupun segala infak yang dilakukan itu adalah tujuannya untuk dihargai, disanjung, dipuja dan dipuji. Maka orang kedua ni juga akan dicampakkan ke neraka. Tuan-tuan, ini bahana sifat riak dalam diri dalam beramal. Tiba giliran yang ketiga, iaitu manusia ni merupakan orang alim, belajar Al-Quran, faham Quran dan sebagainya, mohon perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan perkara semikian. Tuan-tuan, maka akhirnya bila dibongkarkan apa yang terdapat dalam hati dia, sebenarnya dia menuntut ilmu, menyampaikan ilmu bukan tujuan untuk mengeluarkan manusia dari kejahilan mengenal Tuhan, tapi supaya dia disanjung, dipuja dan dipuji juga, sama dengan 2 orang sahabatnya yang awal. Akhirnya ketiga-tiga mereka ini dihumbankan ke dalam neraka. Bagaimana cara manusia dihumban neraka, tuan? Nasiyatin kadhibatin khatiyah. Manusia dihumban neraka dengan malaikat penjaga neraka ni menangkap mereka dengan ubun-ubun mereka, tuan-tuan, nangkap ke sini. Sekali banyak-banyak diangkat. Bayangkan dengan besarnya tangan malaikat. Maka mereka pun dihumbankan ke neraka. Selepas 3 manusia derhaka yang riak, yang menunjuk ini, yang buat amalan kerana nak disanjung oleh manusia yang lain ni, mereka ni dicampak ke dalam neraka, barulah mahkamah Allah mula, tuan-tuan. Ambillah pengajaran daripada hadis ini, bahawa hinanya perbuatan riak, menunjuk kepada orang ni tak ada nilai di sisi Allah, tak guna langsung, tak manfaat sesen pun. Kerana kita sepatutnya buat amalan tu untuk mendapat keridaan Allah, bukan untuk ditunjuk, ditayang kepada manusia. Insaflah sehari ni murid Allah sekalian, tak payah nak menunjuklah kepada orang lain apa yang kita buat. Nak kena tunjuk pada orang kita bangun tahajud, nak buat apa, tuan-tuan? Tahajud tu kan rahsia kita dengan Allah. Nak tunjuk pada orang kita baca Al-Quran, nak tunjuk pada orang kita banyak berselawat sebagai contohnya, nak buat apa? Kan baik kalau perkara tu menjadi rahsia kita dengan Allah, tuan-tuan. Ni adalah satu peringatan penting. Jadi Nabi Ibrahim AS ni melakukan perkara ni dengan penuh keikhlasan, ketakwaan, ketundukan, kepasrahan, tanpa sedikit mempertikaikan segala perintah Allah itu terhadapnya. Bahawa kamu kena sembelih putera kamu, wahai Ibrahim. Maka dalam ayat ini melakarkan kepada kita, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Anakku, aku lihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, apa pendapatmu wahai Ibrahim, wahai Ismail? Ibrahim bertanya ni bukan minta pandangan tau, tapi nak beritahu, nak tengok, nak duga, nak uji anaknya Ismail itu apa pendapatnya. Maka si anak ni tanpa bertangguh lagi menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayah, buatlah apa yang telah pun disuruh kepadamu, kerana engkau adalah Nabi Allah dan mimpi adalah merupakan petunjuk, ia adalah perintah daripada Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kamu akan dapati saya wahai ayah di kalangan orang yang sabar. Ya Allah, ya Tuhan, bagi orang yang sedang berada di Mekah sekarang, 2-3 hari lagi mereka akan pergi ke Mina dan seterusnya pergi ke Arafah untuk berwukuf. Ni hari ke-5 kan, 5, 6, 7, 8. Hari ke-8 ni pergi hari Tarwiyah. Yang mereka yang ikut sunnah akan pergi ke Mina dulu, kemudian baru pergi ke Arafah, bermalam dekat Mina. Tuan-tuan, mereka sepatutnya telah pun difahamkan tentang perjuangan Nabi Allah Ibrahim, ketaatan, pengorbanan, ketundukan yang tidak ada tolak bandingnya. Nabi Ibrahim AS ni
mengajar kita satu kualiti dalam bahawa ibadah kepada Allah ni jangan bertangguh-tangguh. Just do it, buat saja. Selebihnya serah kepada Allah. Memanglah penat, kan? Balik daripada kerja pukul 5.30, pukul 6 nak berehat sekejap, masuk maghrib, pergi sembahyang maghrib. Lepas maghrib ada kuliah pula, kena pergi dengar. Kan? Kalau lepas isyak kan ada tanggungjawab nak kena buat pula. Sebagai contohnya, diorang kena jaga ayah ibu yang sudah tua. Allahu Akbar, ni sandwich generation. Orang panggil apa? Sandwich generation ni. Dia bukan saja kena jaga anak-anak dia, itu pun memerlukan pembiayaan yang besar untuk beli buku, sekolah dan sebagainya, kan? Lepas tu kena jaga pula ayah ibu. Dah tu kadang-kadang adik-beradik pun buat tak tahu saja nak bantu. Dialah yang belikan pampers, dia belikan makanan untuk ayah, masakkan untuk ibu, buat apa saja untuk ayah ibu tu dengan penuh rasa tanggungjawab. Ya Allah, ya Tuhan. Bagi ini peringatan lah untuk siap kita supaya ambil tanggungjawab lah, tuan-tuan. Tu mereka mengatakan kalau ayah ibu tu punya anak 10 orang dia dapat jaga dengan baik. Tapi yang 10 orang ni bila besar nak jaga ayah ataupun ibu yang tinggal seorang dia ataupun berdua, itu punya payahnya, tuan-tuan. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Demikianlah kehidupan. Jadi tuan-tuan yang diberi ujian untuk menjaga ibu, anggaplah anugerah daripada Allah. Tapi kita adik-beradik yang lain selain daripada yang jaga tu pun kena ambil tanggungjawab lah. Kan? Kadang-kadang orang bukan nak barang sangat, dia nak duit. Nak bayar bila track, nak bayar bil air, nak belikan makanan. Sekali-sekala masak untuk ayah ibu ni, dia nak makan luar, dia nak makan makanan import, makan-makan dia beli, kan? Nampak tak? Allah doakan saya dapat jaga ayah ibu yang sakit dengan sabar dan baik. Yang encik betul. Tambah pula kalau mereka ni bedridden pula, duduk atas katil je, pampers nak kena beli, nak kena bersihkan. Kalau tak bersihkan pula badan dia gatal-gatal, akan kena infection, kena masuk ward pula, jadi cerita baru pula. Ya Allah, ya Tuhan, Allah beri kekuatan kepada tuan-tuan. Kena selalu minta kepada Allah. Minta kepada Allah apa? Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, bersyukur padamu, dan memperbaiki amal salihku sentiasa kepadamu. Kadang ayah ibu ni pula tak dengar pula tu. Dah berada pada usia lanjut, dia tak dengar. Lain cakap, lain pula dia fahamnya. Lepas tu bila kita bercakap kan, dia marah pula kita. Kerana dia merasakan kita mengumpat dia, kerana dia tak dengar apa kita cakap. Ya Allah, ya Tuhan. Kita buka aircon salah, tutup aircon salah, buka pintu salah, buka tingkap salah. Ya Allah, ya Tuhan, Masya Allah. Allahu Akbar. Ya Mak Encik. Moga Allah beri kuatan pada sedari puan. Ayah tinggi, kaki dah dipotong, mak pula nyanyuk. Ya Allah, ya Tuhan, Allah beri kekuatan lah. Moga adik-adik yang lain pun ambil tanggungjawab. Ni musim-musim ibadah kurban ni, kalau kita ada ayah ibu jaga, itu lebih aula daripada kita pergi berkorban, kan? Yalah, berkorban tu mungkin kita pergi beli, kita pergi masuk daripada korban. Tapi menjaga ayah ibu tu lebih utama, betul tak? Kan, jaga ibu tu lebih utama daripada kita pergi mana-mana. Pergi selamatkan orang kat luar negara ke, ataupun pergi bantu orang yang kita tak kenal ke. Lebih aula kita bantu ayah ibu kita. Itu membab awlawiyat, fiqh keutamaan. Cakap memang senang, tuan-tuan, tapi nak buat payahnya. Ya Allah, ya Tuhan. Dua kata ayah ibu ni macam bola, betul tak? Mula-mula masa muda zaman macam bola rugby, dia peluk, dia berlari dengan bola rugby. Lepas tu nanti bola sepak pula, sepak jauh-jauh. Nanti dah lama nanti jadi bola apa? Allah Akbar. Jadi bola hoki. Lepas tu lama last sekali jadi bola golf. Pukul hilang entah ke mana. Kerana rasa tanggungjawab ni kurang pada sebahagian manusia. Dia tak sedar itulah syurga dia sebenarnya. Kan? Kadang-kadang kita tak mampu nak jaga, betul. Tapi kita peruntukkanlah duit untuk adik-adik yang jaga. Dia ambil ni, abang tak ada, tak mampu nak jaga, tak mahu adik, abang tinggi. Abang pun bekerja, isteri pun kerja, adik tak kerja. Tapi ni abang bagi duit ni. Ni RM500 sebulan abang bagi. Kalau abang ada duit lebih, abang bagi. Kita bagilah satu yang tetap. Dengan cara demikian, adik kita pun dapatlah fikir apa nak buat dengan duit tu. Ni bulan ni bagi 50, bulan depan 30. Asaldannya beli rokok mahal pula tu.
Tak ni cerita hisap rokok kan upgrade kereta lagi berapa ribu lagi, tu tak kisah pula tu. Kita ni nampaknya tak tahu keutamaan mana yang akan menjemput kita masuk syurga. Sian kawan kita ni lalai. Ya, kadang-kadang dia tak tahu keutamaan tau. Ya, nampak tak? Tahu kisah Uwais Al-Qarani kan? Uwais Al-Qarani ni dia tidak pergi ke Madinah walaupun Nabi ada kat situ, kerana menjaga ibunya yang lumpuh, yang sakit, yang tua, tak ada orang nak jaga ibunya. Ya, maka kita kalau berada dalam situasi ni, kena ingat itu lebih aula daripada kita pergi membantu orang kat luar negara, lebih aula daripada kita membantu orang yang kita tak kenal, lebih aula daripada kita membantu anak yatim. Yalah, kadang-kadang kita buat benda ni nak bagi nampak kat orang kan, tak nak bersangka lah kepada siapa, tapi kerana liputan akhbarnya, kerana promosinya yang hebat, maka perkara sedemikian menjadi keutamaan. Ya, saya pernah dihubungi oleh seorang tua saya tak kenal pun. Dia cakap, Ustaz, tolong sampaikan sikit pesan saya ni. Ya, Abang Cik, anak saya ni terlibat di peringkat antarabangsa untuk membantu orang satu dunia, dapat nama dan sebagainya. Tapi rumah saya air raya pun dia tak pulang. Allah, sianya tuan-tuan, saya pun tak kenal makcik ni, saya pun tak kenal anak dia. Jadi saya sampaikan, ya, air raya pun dia tak pulang, Ustaz. Duit pun tak ada hulu, apa pun tak ada. Tapi bila tiba antarabangsa, saya tengok muka dia dalam TV dan sebagainya. Itu dulu sebelum ni lah. Jadi tuan-tuan kena berhati-hatilah kita ya. Kerana kadang-kadang kita menyumbang niat kita untuk apa sebenarnya. Ini kita cerita awal tadi. Nabi Ibrahim AS mengajar kita satu kualiti dalam ibadah, mesti ikhlas kepada Allah. Tak payah ditayang-tayangkan kepada orang, tetapi dengan keberkatan dan juga keikhlasannya, maka Allah menyebut namanya untuk kita baca sentiasa. Sampai ke akhirat kita akan membaca Al-Quran ni. Sampai ke akhir zaman, Quran ni tetap dikekalkan, tinggal untuk dibaca. Kita akan jumpa kisah Nabi Ibrahim punya pengorbanan. Betul kita ni tak kerti mana keutamaan kadang-kadang. Ya, jadi memanglah membantu umat Islam di mana saja itu besar pahalanya. Tapi ayah ibu kita siapa nak uruskan? Nampak tak? Uruskan ayah ibu ni orang tak nampak. Susahlah nak glamour kan. Takkan nak tunjuk cari nak update pula. Tapi kalau pergi membantu orang di mana-mana tempat tu, maka semua kamera akan bertumpu ke situ. Nampak? Jadi nampak manusia yang daripada ini mengejar populariti dan fame lebih daripada apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Apa tu? Ya. Ya, betul Jadi apa yang kita maksudkan sekarang adalah keutamaan. Macam kisah Nabi Ibrahim AS di sini mengajar kita erti tawaduknya, erti ikhlasnya, erti kesungguhan mujahadahnya. Walaupun ini anak diperoleh dengan susah payah pada hari tuanya, tiba-tiba datang perintah Allah untuk disembelih. Ya? Maka kita ini tidaklah sampai ke tahap macam tu, kena sembelih anak pula, tak ada. Kita kena sembelih korban. Ya? Itu pun kadang-kadang dekat masjid, dekat surau keliling rumah kita susah, nak penuhkan pun susah. Dah ada satu bahagian, ada 6 lagi bahagian kosong. Umumkan Jumaat ke Jumaat, tak ada juga orang nak masuk. Ada setengah-setengah tempat lah, bukan semua ni baru kita nak sembelih korban, baru nak kena keluar berapa, RM800 lebih kurang, RM900, seribu Khamis, RM1,000 lebih contohnya. Seberat sangat. Tapi peruntukan kita untuk perkara-perkara lain itu kita tak berkira. Beli telefon sebagai contohnya, berapa tahun sekali tukar telefon, tak perasan tu. Telefon tu ribu-ribu harganya. Betul tak? Pakaian kadang-kadang pakaian, kadang-kadang pakaian tu harganya kita pun tak perasan, ratus-ratus campur-campur, puluh-puluh ribu juga tu. Kita pakai hanya sekali, lepas tu simpan dalam almari. Tapi pengorbanan untuk melakukan korban ni payah sekali, susah, rasa macam berat sangat. Padahal berapa sangat nilainya. Besok amal salih inilah akan menemani kita di alam akhirat, yang saya ceritakan sebelum ni kan. Ya. Jadi sebenarnya ibadah korban ni kita lakukan satu keluarga, seorang wakil. Kalau 2 orang lagi baik. Tapi kalau tak mampu, seorang saja wakil dalam keluarga. Contohnya tahun ni kita ada orang lebih, kita sebagai suami telah peruntukkan tahun ni abang buat, tahun depan sayang pula buat. Sebagai contohnya untuk menghidupkan syiar dan digalakkan kita untuk pergi tengok binatang ni disembelih. Kan? Kerana setiap titisan darah yang turun itu kita bagi kita melihat dengan penuh tawaduk, ikhlas, keampunan Allah untuk kita. Tapi kalau kita masakan nak buat ibadah korban di tempat lain, kerana mungkin negara kita ni mewah, makannya banyak, tempat yang kita duduk ni orang kaya-kaya belaka,
makan dagingnya setiap hari, setiap waktu. Kan? Kalau kita nak buat kat negara lain, ahlan wa sahlan. Kami pun ada uruskan untuk ibadah kurban dekat Syria. Orang Syria susah tuan-tuan, nak jumpa daging payah, nak jumpa ayam payah ini. Ya. Kabarnya orang kat Syria sekarang takut orang Islam kat sana kehilangan suami dalam perangan yang lalu. Takut di kalangan mereka ni yang terpaksa menjual maruah diri mereka untuk sustainability, menyambung kehidupan, survival mereka. Kita minta lah kepada mudah-mudahan tuan-tuan yang minat untuk bantu manusia di Syria, kami adakan ibadah kurban untuk mereka pada waktu sekarang ni sampai esok Sabtu. Besok last lah, kita tutup lah esok untuk khususnya di Syria. Bagi tuan-tuan yang ingin melakukan ibadah kurban kambing di Syria, kami masih lagi buka sampai hari esok. Okey, kita sempat lagi nak hantar esok last. Baik. Mak ayah sakit, suami dan anak kena jaga juga, kerja lagi bersalah sebagai isteri, mohon pandangan Ustaz. Itulah dia Mak Encik, mak ayah puan sakit, suami anak-anak kena jaga juga walaupun mereka kerja. Allahu Akbar. Memang besarlah ujian. Adik-adik Mak Encik ni kena bantu sama-sama lah, kena buat satu persidangan, perbincangan, syura, bincang selesaikan apa yang patut buat. Kalau ibu ayah tu sukar untuk diangkut ke sana kemari, keuzuran mereka, maka yang lain kena keluarkan duit lah untuk bantu meringankan kerja. Dan kalau kita tidak mampu kerana kita ada komitmen yang hakiki kerja jadi cikgu dan sebagainya, kita kena ambil helper lah, apa, assistant macam pembantu kat rumah tu. Kalau ada kadar yang ditentukan 1 jam 150 contohnya macam kat Kuala Lumpur ni, untuk profesional punya helper yang jaga ayah ibu yang uzur ni, maka nilai itu kalau sebulan sebanyak 4,000 sebagai contohnya, maka kena di pool lah bersama adik-adik, sharing, dibincangkan. Taklah adik-adik boleh stay rumah kakak, tapi kakak ni bekerja, suami bekerja, anak-anak bekerja, jadi kami terpaksa tinggalkan ayah ibu ni. Kita kena ada pembantu lah kat sini. Pembantu ni nilai yang kita kena bayar. Akak cikgu, akak tengah ayah, akak boleh balik lah. Tapi pagi tu kena ada orang jaga. Korang pun tak boleh jaga semua, kita kumpulkan duit. Pagi sekarang kita pool sama-sama. Kau boleh bayar berapa, kau bayar apa. Tapi kena konsisten, kena bayar sungguh macam EPF lah. Ni EPF akhirat kita lah ni. Kan? Kita kalau tak bayar apa Unify sebagai contohnya, apa internet kat rumah, betul kan? Tiba-tiba dah merah, dah kena potong. Marah anak-anak, takut kita suasana berlaku. Kita kena pastikan tiap bulan kita bayar. Sebelum berlaku apa-apa, air, elektrik. Ini kita dengan ibu ayah kadang-kadang kita tak pandang begitu. Itu masalah kita. Kita tak pandang perlu. Dan kalau kita tak mampu, ayah ibu ada simpanan, kita kena cakap lah, ayah ibu, ini adalah duit kalian, kena pakai lah untuk rawatan ni. Kan anak-anak pun kami ada kesusahan sekarang. Ayah mak kena pakai duit ni. Jangan risaulah adik-beradik, nanti risau, nanti duit ayah habis, aku tak dapat faraid pula. Dah begitulah fikirnya. Itu duit ayah ibu tu mereka punyalah untuk uruskan ni mereka. Kita duk risau sangat buat apa? Kita kena teruskan kehidupan macam biasalah kan. Jadi perkara ni adalah syura, namanya adalah syura. Bincang dia dulu saya pun ada masalah yang sama cerita pada tuan. Tapi kami selesaikan baiklah, bincang untuk jumpa dengan adik-adik, apa yang kau boleh buat, apa pengorbanan, apa sumbangan kau, apa yang kita terpaksa betul terang. Tak mampu, tak mampu. Kenapa tak mampu? Macam mana boleh mampukan diri kamu? Kamu tak mampu keluarkan duit, boleh tak kamu datang untuk jaga? Sebulan 2 kali ke? Kan orang lain keluarkan duit, bincang elok-elok. Ya, saya faham suasana ni, Allah Tuhan. Nak kena bawa ke hospital lagi, nak kena angkat papa. Kalau kita ni orang kaya senang letak atas wheelchair, nanti pergi kat verifier tu, verifier tu keluar ke macam crane tu, angkat masuk dalam kereta. Ada seorang kawan nak jual verifiernya, cakap pada saya, buat apa harganya? Mahal. Tak mampu nak beli, maka kita kena angkut lah baik-baik. Walaupun sakit belakang ke apa ke, bincang elok-elok, InsyaAllah ada jalan keluar. Dan orang beriman dia akan lihat ni peluang untuk dia mendapat pahala di sisi Allah. InsyaAllah adik-adik puan ni orang beriman, dibincangkan, diingatkan, ditanggungjawab. Ini adalah lebih besar daripada pahala kita qiyamul lail, menjaga ibu ayah kita kan. Bahkan kalau ibu ayah ni agak sakit pun, kita boleh ajar mereka untuk sembahyang jamak suri,
jamak pada hujung dan juga awal waktu kan. Kalau tak mampu juga sembahyanglah ikut kemampuan dia. Nak ambil wuduk pun menggigil ni kita kena belajar tu fiqh menguruskan orang tua. Nanti saya adakan tuan-tuan, insya-Allah nanti lepas raya kita adakan sesi yang kahai fikir menguruskan orang tua, daripada A to Z, insya-Allah ya. Kerana kita berdepan dengan situasi seperti ini saja, kongsi-kongsi lah. Okay, saya pun akan beregu dengan sahabat yang ada pengalaman untuk kita sama sharing lah. Sharing is caring, betul tak? Kita share sama pengalaman. Mudah-mudahan bagi mereka yang sedang mengalami ujian ni, Allah mudahkan untuk mereka. Boleh? Boleh. Aisyah Najihah. Ada salah ni? Haji Abdul Hamid. Oh ya, sebentar lupa saya nak maklumkan bahawa kami sedang adakan kempen satu rumah satu tafsir Tahzib bin Kasir yang ada di tangan saya ni. Jom tuan-tuan miliki, baca untuk anak-anak kita, staf kita kat office, anak murid kita, satu sekolah satu tafsir. Kalian ada peruntukan kan kat sekolah kan? Pusat sumber dan sebagainya pengetua-pengetua yang beriman, yang salih, yang salihah, guru besar, guru saya dengan kuliah saya ni, tolong ambil perhatian. Cikgu-cikgu tolonglah dapat tafsir ni untuk dibaca kepada anak-anak murid kita kat sekolah, memahami Al-Quran semudah bahasa Melayu yang telah kita sampaikan dalam tafsir ni. Ni lama tau jihad kami kat sini untuk hasilkan buku ni lebih 10 tahun. Ini adalah Tahzib Tafsir bin Kasir. Tafsir Kasir itu terlalu besar. Kalau kita terbitkan nanti, takut tuan-tuan tak mampu baca dan banyak kisah Israeliat yang tidak ditapis di situ, maka kita keluarkan. Yang tinggal solid merupakan tafsir Ibn Katsir kat sini lah. Dapatkan ni. Dan juga buat pengumuman bahawa bulan 7 ni ada pimpin grup pergi umrah bagi tuan-tuan yang minat, bahawa bimbingan anak sendiri, bahawa kita akan baca kitab Imam Nawawi seperti Riyadhus Salihin, seperti Al-Azkar. InsyaAllah modul ni akan disampaikan sepanjang perjalanan umrah bersama saya. Lagi bulan 8 kita ada trip pergi ke Mesir. Yang trip menarik lah, kerana kita akan pergi menelusuri sejarah geografi Al-Quran, tempat-tempat seperti pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khadir alaihi wassalam yang dikisahkan dalam Al-Kahfi yang kita baca setiap Jumaat tu. Kami juga akan pergi ke Tasik Karun yang dikatakan tempat Karun ditenggelamkan. Wallahu a'lam. Banyak perkara menarik di Mesir ni. Kita akan membaca, memahami tafsir surah Al-Kahfi dengan tafsir surah Yusuf, insyaAllah. Boleh ni? Okay. Dan saya juga maklumkan kami ada trip pergi ke Uzbekistan pada bulan 9. Kami ada trip pergi ke ke Morocco, Spain bulan 10. Kita ada trip belajar berdakwah di Bangkok pada bulan 11. Ini best sangat. Tuan-tuan yang ada pengalaman untuk jadi cikgu, umpamanya kita tak reti nak berdakwah kat murid kita kan, kepada Islam kan, ni ikut kursus kami dekat Bangkok ni 4 hari je. Rosita Net, terima kasih. Nanti tolong hubungi Zazan Travel. Nokaha tolong. Ni Rosita Net ada tanya tentang korban dekat Syria. Baik. Okey, kami juga ada trip pergi ke Jakarta, Bandung untuk tujuan belajar penulisan. Kerana siap kita lah pendakwa, kita nak isi dengan konten-konten kita bahan yang baik-baik. Ada orang dia mengajar masak, ada orang dia mengajar jaga anak, ada orang mengajar anak macam mana mengatasi masalah autistik. Kita nak mengajar tuan-tuan untuk buat konten-konten yang baik. Dan buku-buku mudah-mudahan kita boleh tuliskan tentang sejarah hidup keluarga kita yang boleh jadi ilmu untuk dijariahkan. Ya. Oh ya, malam ni kami ada program online Fiqh Korban. Fiqh Korban Udhiyah, Adahi. Jadi bagi tuan yang berkesempatan boleh join pukul 8 malam ni online dekat TikTok live. Okay tuan, bagi mereka yang minat boleh masuk dekat bio link, nanti ikut kursus-kursus yang kami adakan. Bulan 6 pun kami ada satu daurah perubatan Islam yang akan ada juga sesi untuk merawat mereka yang ada penyakit-penyakit rohani ni, InsyaAllah bersama dengan Fadilatul Syekh Dr. Azhar Muhammad yang merupakan anak murid kepada almarhum Tuan Guru Datuk Harundin. Dan saya pun ada sesi bersama InsyaAllah pada 13 Jun kami adakan kat UIA. Daftar segera kerana tempat sangat terhad. Dewan ni pun kecil, tak boleh menampung ramai orang. Kita pun tak nak ambil ramai, takut nanti tak boleh nak tackle semua sekali. Jadi siapa yang ikut daurah perubatan Islam, belajar tentang mengatasi sihir, gangguan dan perkara-perkara berkaitan dengan ialah ain dan sebagainya,
berikut daurah kami, tekan kat bio link kat TikTok, nanti boleh join kuliah kursus manajemen kami daurah ni. Terima kasih tuan, setakat saja dulu. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala wa darki syaqa wa su'il qada' wa shamatatil a'da'. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna minkum. Jumpa malam ni 8 malam insya-Allah online TikTok. Dan seterusnya pagi esok kita akan sambung kuliah lagi sampai ke hari raya Idul-Adha insya-Allah. Baik, terima kasih semua. Jangan lupa nak pergi umrah bersama kami dan travel, nak pergi musim tour. Kami ada banyak destinasi untuk tuan-tuan ikut. Kelainan yang kami tawarkan, ada pengisian, ada majlis ilmu, ada daurah, ada orang alim yang kita designkan pertemuan jumpa dengan mereka kat Morocco, kat Mesir, kat mana semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.